Sekarang pukul 1:30 guys, kami nak naik walk. Jom. Tong, cuba kau rakam lagi kat atas. Dia harus nak rakam. Harus rakam badan je bong. Kau ni apa kau? Kau rakam badan je siap. Okey. Kami nak cari hantu tau. Dia beda. Hello, how are you? Ada hantu guys. Kita akan naik walk dan saya baru saja sedikit pulih lah daripada apa yang terjadi. Tengok. Mana ni? Kaki lah boleh. Gelap sikit. Tangan lah tak. Nampak sikit. Ya, Tak nampak kan? Tapi macam sakit lah, sakit. Nak belok. Apa yang belok? Yang Dada sayonara. cini. Ya. Aku tahu. Benda. rasa tu. Kita paranormal. Kita di sini buat apa? Aku nak pergi sungai ni tu. Sungai payah tu. Jauh lagi. Bila kita dah pergi Wih, seram sial. Sebab kami tak harap jangan ada benda anomali kacau kita orang lah. Sisa. Wah, kan first time kau batuk kau. Lagi hantu durian. Okey. Apa dia cakap tu Raju? Aku rakam sekarang ni guys. Ada apa nak buat ni? Okay, so kita dengan main karakter kita, MC kita hari ni, Adam Bakso. Dan juga Ada Taki. Atuk. Liverpool mesti kalah Liverpool sebab kata. Dia tengah tengok game Liverpool kan. ini siapa lawan aku? League United. Besok ada Arif, ada Wafi, ada Kamel, Albert, Alip. Dan jangan lupa guys, Adam Bakso. YouTube channel apa? Owner YouTube channel. Ada seorang ni, Ada seorang tu raya. Tapi tahu dia. dia tengah isi minyak. Isi minyak untuk esok. Nak beli apa-apa. Dan macam biasa tak dilupakan, ada saya. Okay, kami semua diupah tau. Seorang 50. Oh. Baru andai. Wait, pasal. Dia tak boleh berjalan lah. Bro ini terlalu banyak gaya. Dia jalan tadi ni kos 5 baru kita balik rumah ni. Tu laju je. Belakang sikit yang bermain. Dia berompak balik lah. Okay, sekarang ni saya tahu bulu roma saya berenang. Tengok bulu rumah. Bulu roma kan? Ha. Takut tu guys. Belakang aku dah. Kan kau seorang ni. Dah aku yang MC. Okey. Sekarang kita nak turun. Aku bagi tutorial cara nak turun kan? Macam ni. Weh, jangan jauh boh. Let's go guys. Okay, cepat lagi. Gulak. Okay, cepat. Semua nampak aku buat. Cepat lagi. Turun ni lah. Kat sini lah tadi aku dengan Albert naik. Tolak motor. Sini. Sini cameraman. Sini. Buat apa? Behave. Mulut dia apa? Sana buat apa? Tahu dah. Tengok aku tak minta. Aku rekam dulu. 100 meter habis takkan 1 meter tu. Wah, kita ikut je solat Zah. Tak nak mudah. Tu nak tengok kat mana dulu. Sini. Takkan kau buat apa? Macam opau tu man. Apa? Macam opau tu. Ya aku nampak. Ni macam opau. Ini mau yang Asal lupa kan. Tapi atuk macam opau ke rambut kerinting-kerinting. Ni kalau ada bob ni. Rambut aku dah 2 hari kena air klorin tau. apa benda cameraman goyang-goyang ke? Sini tak dah. Kau ingat senang. Itu kau tak aku sepanjang masa nak macam tu ke.
Masak nasi dalam bambu. Aku beritahu lah, dia kata ada anjing tau. Tak nak, tak payah sini. Tak payah lagi ni. Seram bodoh. Kita ramai tu. Ramai lah. Aku naik kau, aku naik kau. Bulu rumah aku. Let's go guys. Kau tak pakai baju dolap ni. Aku pergi pada belakang. Aku apa? Ini belakang. Kena gigi anjing tak hilang. Tak payah oi. Gelap gelap. Tak payah oi. Gerak. Try. Jadi tolong. Pengalaman kita tu. Takib ada, takib pernah gigi anjing. Nak pergi sampai sini jauh lagi. Dari sini masuk lagi dalam kita ni sampai depan ni. Kubur ni kubur. Tak ada main phone. Buat flashlight tu, tengok flashlight ni. Ini semua. Okay, tengok muka kami apa minit-minit terakhir. Jangan. Floor depan lah, floor depan lah. Dah ujung kanan tu ada anjing. Rekor. Satu hitam, satu hijau ni. Satu hitam depan rambut, satu hitam tak rambut. Asal tak ada lampu tu. Tengok apa ni? Liverpool sekarang. Sebelah kanan. Kosong lagi. Siapa satu? Bak kosong. Liverpool takkan menang. Floor depan, Bak. Okey. Abang ni kat semua membuka kau. Mah, pandang belakang mah. Cara kata-kata. Tak. Ni sebenarnya apa? Ladang. Kawasan mana dia? Orang kata ladang apa ladang? Nampak ni jalan ni. Pokal. Masuk dalam sampai situ jalan tanah habis. Jalan tanah habis sampai situ kawasan tanah lekuk-lekuk. Asal aku depan. Nampak tengah. Sekarang kita patah balik. Merah ni. Sekarang kameraman dekat belakang. Tu jom. Tahu. Jom. Merah. Merah ni. Bosak nak kamel. Aduh men. Potong steam dia sumpah. Tak, korang. Dari sini Aris, cakap. Nah, aku ingatkan seram sangat. Rupanya macam biasa. Sekarang kameraman dekat belakang. Tak, mula kami ingat. Jangan tu. Jangan tu. Saya ingat best sangat. Rupanya tak adalah. Boring dah ah. Boring. Kalau dapat sekali. Saya prank je tu. Saya pak lah. Pergi makan Kalau dia. nyamuk. Dia rakam kawasan. Mana tahu nanti waktu edit video nampak benda. Masak nasi dalam. Bukan rakam kau lah. Tadi pegang kamera. Asyik dia, muka dia saja. Encara Messi. Halo guys, kembali lagi semua YouTuber. Kami guys. Men, sambungan daripada part Sambungan pada part tu, kan kita dah homestay pula. Itu kita pergi Mitsu kan. Sekarang kita pergi naik walk. Let's go. Oh, sampai. transisi dia. Sampai. Sebabkan naik walk kita macam bosan sikit. So saya ambil keputusan lepas lalu sini singgah terus. Jadi dia tak tahu kan. Sejak ke hati awak ni. Tak payah Messi. Penat ke bang? Ha? Penat. Tak ada banyak biasa. Itu bagi budak sama. Tak ada. Bacok budak-budak ni. Penat. Mulia, tapi masih biasa. Awal lagi. Bang, penat bang. Tak nampak orang semua. Penat. Penat untuk hidup. Dia hantar terucau. Hantar jenguk sekejap. Tak je sikit. Bodoh je. Di rumah tu. Arif buat apa bodoh? Kita lah ramai orang. Kalau ada keluar dia kelari tu. Kalau keluar, push-up balik nampak. Tahu tak? Dia bawa laju awak. Aku tak sempat nyari apa-apa. Lepas tu kau tahu dia suruh apa? Dia suruh aku sandar dekat dia punya tu. Dekat dia punya belakang. Gudarik. Lawan. Gudarik tu. Arif, nak balik awal Arif. Bukalah pintu dia. Aku nak balik. Bukalah pintu aku nak balik. No sport dia. Dia bukan nak balik, dah hotspot je. Bobo sport. Aduh hari. Gini ya. Apabila si ganteng main kamera. Hey. Kau nampak cepat agak tu.
Ni nampak macam siapa nama dia? Sunny. Sunny. Sunny ni tu pakai jaket hitam. Jaket hitam ah. Ni jaket ni jaket. Ni Jaket hitam pakai topi. tapi plastik dulu. Lebih kurang ni. Okay guys, kita dah sampai. Kita sampai ke rumah dalam kira-kira pukul 4 macam tu guys. Baru jumpa jalan balik. Selama ni kami pusing selesai. Berjumpa dengan seorang anomali bernama Haris. Akhirnya anomali ni membawa kami sampai ke homestay kami, iaitu homestay Angah guys. Okay, itu saja. Dah.